Hello, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya di Wanis Machinery Channel. Okey, untuk kali ni saya akan review mesin daripada DCA. Okey, macam yang korang tengok dekat depan ni, dia ada 3 jenis mesin. Tapi untuk mesin yang ni, dia adalah jenis yang sama. Cuma dia ada berlainan sikit dekat dia punya function. Okey, yang ini adalah satu rotary hammer dia. Okey, untuk video kali ni saya nak bagi tahu korang perbezaan antara dua benda ni. Dan untuk review satu rotary hammer daripada brand DCA ni. Okey, tanpa membuang masa, kita terus pergi tengok video ni. Seperti yang korang tengok, yang ini adalah satu mesin untuk drill. Okey, dia ada satu yang ada impact, satu yang tak ada impact, dan function dia ada yang ada satu, ada yang ada dua function. Okey, kita nak tengok dekat kotak dia dulu. Kotak dia memang sama, kecil, besar, lebar, tinggi, semua sebenarnya sama. Cuma yang membezakan dia adalah dia punya model kat sini. Okey, korang boleh tengok model dekat sini. Yang ini adalah ADJZ 1202i. Okey, yang ini adalah ADJZ 1202. Dia tulis type E kat situ. Okey, yang ni pun ada type E. Okey, actually yang ini adalah sebuah mesin yang sama, cuma dia ada function yang lebih sikit untuk dekat ADJZ 1202i. Okey, kenapa? Sebab I tu dia ada impact. Impact tu lebih kuat kalau korang nak gunakan. Maksudnya dia punya ketahanan kerja dia lebih bagus berbanding yang biasa punya, yang type E. Okey, kita nak tengok terus dekat mesin dekat sini. Okey, mesin dia pun sama. Mesin dia sama, apa semua sama. Okey, dia tak ada besar ke, tak ada kecil ke, tak ada panjang lebih ke apa, tak ada. Okey, untuk dekat bahagian atas ni, kalau korang boleh tengok. Okey, bahagian atas dekat sini. Okey, yang untuk warna merah ni, ini adalah speed dia yang korang boleh kawal. Speed dia ada satu dan ada dua. Okey, function yang lebih dekat sini, yang untuk ADJZ 1202i, okey, dia ada dua jenis function kat sini. Korang boleh tengok dekat sini. Okey, ni ada satu gambaran. Yang ini adalah untuk drill dan untuk hammer drill. Okey, manakala untuk yang ADJZ 1202 type E tu, dia adalah untuk drill sahaja. Untuk kuasa kerja dia lebih tinggi yang I ni berbanding dengan yang biasa ni. Okey, kita tengok spesifik dekat sini. Okey, kita boleh bezakan actually. Newton meter torque dia sama je, 0 sehingga 400 per minit. Second speed dia adalah untuk 1500 per minit. Okey, dekat sini dia ada function hammer. Untuk yang type I ni, dia ada function hammer. Hammer dia adalah 0 sehingga 22,500 per minit. Okey, itulah yang membezakan dia di antara yang type I macam ni dengan yang biasa. Okey, dekat tepi-tepi ni dia mesti ada dia punya untuk bateri dia lah. Dia punya percentage bateri. Okey, korang boleh tengok bateri merah ni, maksudnya dua-dua ni dah nak habis bateri lah. Okey, yang ini adalah untuk putaran dia. Korang nak pusing ke kiri atau ke kanan. Okey, tempat dia sama sahaja. Okey, untuk dia punya chuck ni adalah 10mm. Dua-dua sama 10mm. Dan yang ini adalah pemicu. Okey, untuk bateri pun sama. Okey, bateri dia jenis yang macam ni. Okey, korang kalau nak beli bateri dia, pastikan bateri dia sama macam ni. Okey, dia ada ke atas sikit dan dia ada tulis kat sini 12 voltage max. Okey, untuk satu dia punya mesin ni, korang akan dapat dalam kotak tu satu mesin, dua bateri, satu charger. Dia punya kotak macam ni dan dia punya manual book. Okey, kat sini dia akan bagi korang satu untuk dia punya accessories. Okey, korang boleh pakai sama ada sebelah sini atau sebelah sini. So yang ini ada dua fungsi yang korang boleh pakai lah, depan dan belakang. Okey, kalau korang nak beli dia punya mata drill yang lain pun tak ada masalah. Okey, untuk dia punya charger dia adalah jenis yang macam ni. Okey, janji charger tu boleh masuk. Okey, pastikan yang ni lah, dia punya pin kat sini tu sama. Okey, charger dia jenis macam ni. Okey, in case lah kalau korang rosak bateri, charger rosak, actually boleh je beli tambahan dia. Yang ni senang je, korang masukkan macam ni dan korang plug sahaja. Berapa lama korang nak charge? Korang charge lebih kurang 4 jam macam tu. Okey, untuk pemakaian tu, itu terpulang pada korang. Kalau korang memang pakai bateri memang akan cepat habis, sebab tu dia bagi dua bateri. Tapi kalau pakai setakat nak buka almari ke nak pasang almari, itu tak ada masalah lah, korang boleh pakai beberapa jam.
Okey, bila masanya korang nak gunakan untuk mesin-mesin ni. Okey, untuk ADJZ1202 yang type ini, korang boleh buka skru ataupun pasang skru. Yang ini adalah function dia lebih ke arah yang tu. Tapi kalau korang nak yang special sikit, contohnya korang nak pasang frame gambar dekat rumah korang, korang nak tebuk untuk PVC wall plug macam tu, korang boleh pakai yang ni sebab dia ada function untuk hammer drill. So yang ini function dia lebih sikit berbanding yang ni. Okey, macam mana pula kalau korang nak buat kerja yang lebih berat sikit, macam korang nak tebuk dinding? Ini adalah mesin rotary hammer dan yang ni adalah jenis yang brushless. So korang tak perlu nak risau nak tukar-tukar dia punya carbon dia takkan habis lah. And then yang ini kalau korang nak bandingkan dengan yang tadi, yang ini lebih padu. So yang ni power dia lebih sikit, korang boleh nak tebuk dinding ataupun korang nak tebuk besi. Okey, kita tengok yang ni untuk dia punya model adalah ADJZ C04-24EM. Okey, korang kalau beli korang akan dapat satu box dia memang macam ni dan ada dua bateri. Untuk yang ni korang akan dapat dua bateri dia. Okey, bateri dia dekat sini. Yang ini adalah 20 voltage 4.0 Ah dan dekat sini yang best ni dia ada function untuk korang tengok bateri tu ada percentage ke tak. Saja dia jenis yang macam ni, tapi kat sini korang ambil yang 3 pin macam ni. Okey, kalau korang kehilangan ataupun rosak ke, korang boleh je pergi dekat mana-mana kedai hardware yang ada jual DCA, korang minta bagi dia orang punya model dan korang kena cari yang sama macam ni lah. So yang ini adalah rotary hammer dia. Okey, jenis brushless dan kat sini dia ada, korang boleh tengok ada 3 function. Okey, function pertama kat sini ada hammer. Yang ini ada hammer dan drill, dan yang ini ada drill sahaja. So korang boleh pusingkan benda ni ikut function apa yang korang nak pakai. Bagi satu pengukur dekat sini, dia letak dekat atas, korang boleh buka untuk ambil pengukur ni lah. Okey, dekat bawah ni dia ada bagi satu handle. Okey, senang korang nak grip bila dia korang tengah guna tu kan, bergegar-gegar, senanglah korang nak grip kat sini. Okey, untuk dia punya jenis chuck adalah jenis SDS. Okey, dekat tepi sini dia akan bagi tahu korang apa function-function yang korang boleh. Atas ni dia ada bagi gambaran untuk korang. Yang ini adalah kayu, yang ini adalah besi, batu dan konkrit. Okey, function yang korang boleh guna, korang boleh tengok dekat sini. Okey, untuk yang hammer drill ni, SDS Plus korang boleh pakai yang ni lah. Di antaranya adalah konkrit ataupun batu, korang boleh pakai kat sini. Okey, untuk dia punya drill, mata drill pula korang boleh pakai dekat sini. Untuk function dia kayu dan besi. Dan lagi satu korang nak pakai untuk konkrit saja. Yang ni kalau korang nak buat pecahan konkrit, korang boleh hammer sahaja. Model kat sini dia tulis model apa, and then untuk dia punya voltage, untuk dia punya chuck, lepas tu kat sini ada newton meter dia. Berapa 0 sehingga 1000 per minit. Dan yang ini untuk drill, yang ni untuk hammer adalah 0 sehingga 4500 per minit. Okey, untuk function kiri kanan kat sini, untuk DCA punya model atau design dia memang sama aja tempat dia. Okey, lepas tu yang ini pemicu. Dan yang ini adalah dia punya bateri yang korang boleh buka kat sini. Yang ini ada lampu lah. Okey, kenapa dalam banyak review saya tak ada buat macam demo kan? Sebab yang ni semua barang baru, so saya tak berani nak buat dia. Okey, untuk video tadi saya harap semua penjelasan ni korang faham. Okey, perbezaan di antara satu ADJZ 1202i dengan yang tak ada i, apa beza dia, dan yang ini adalah rotary hammer dia. Kalau korang berkenan untuk barang-barangan DCA macam ni, korang boleh terus pergi dekat kita punya TikTok ataupun kita punya platform lain untuk korang untuk korang yang suka shopping, pergi terus kat kedai, korang boleh terus datang ke Wanesh Machinery. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jumpa di next video akan datang. Bye.